Ada comot. Ya, ada comot. Kenapa ada comot? Sebab ada HIV. Betul. Maksudnya hari ni Ustazah nak latih kamu sebagai Angel. Okey, hari ni kita akan belajar tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Siapa tahu tanda-tandanya? Mukjizat. Awan. Baru Api terpadam. Okey, so akan ada yang tahu tanda kenabian. Maka kita akan tengok cerita. Itu Mama Ali ke? Bukan. Cerita yang Bukan Mama Ali. Saya. Mari kita dengar sirah Rasulullah SAW. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk Sesuci Hati Kekasih Allah. tengok jangan tekun. Sejak kecil, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda pergi ke kota Syam, seorang pendeta dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman kerana tanda-tanda yang jelas pada diri baginda. Antara tanda kenabian ialah awan sentiasa menaungi baginda walaupun cuaca panas. Selain itu, terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh baginda. Tanda-tanda ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Semasa baginda berumur 4 tahun dan sedang bermain bersama kanak-kanak lain, dua malaikat datang dengan izin Allah. Malaikat Jibril AS membelah dada baginda, lalu mengeluarkan segumpal darah serta berkata, inilah sasaran syaitan daripada kamu. Sasaran syaitan bermaksud gangguan atau bisikan jahat yang boleh merosakkan manusia. Kemudian hati baginda disucikan dengan air zam-zam dan dimasukkan semula. Lihat kejadian itu, kawan-kawan baginda berasa takut lalu berlari memberitahu Halimah Al-Sa'adiyah. Mendengar cerita kanak-kanak itu, Halimah Al-Sa'adiyah segera berlari untuk melihat keadaan baginda. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah menjaga Nabi Muhammad SAW sejak kecil lagi. Kita mestilah mencintai dan mencontohi akhlak baginda. Sekian, terima kasih. Semoga hati kita semakin cinta dan rindu kepada baginda. Okey, murid-murid. Berdasarkan video tadi yang kamu tengok, Ustazah nak tanya, ada berapa tanda-tanda kenabian yang itu? 3. Ada banyak? Tak boleh lupa. Okey, hari kita akan belajar berapa tanda-tanda dia tadi? 5. Ada 3. Kenabian
tak cerdas. Okey. Nakibah dengan mengira kumpulan Al-Farabi. Ya, Ustazah. Yes. Fakihah, bulan Fakihah, bulan kedua. Al-Ghazali. Kumpulan Lazimah, kumpulan Al-Jazari. Wow. Nampak? Okey, kenapa Ustazah bagi tahu kumpulan ni? Sebab
ni nakal. Ustazah tengok dia nak cakap. Kita orang paling sabar. Betul. Macam orang. Sabar tu ahlan Nabi. Kan dia tak sabar. Siapa beli tadi? Okey, tengok ni semua. Tengok ni. Direk-direk. Ustazah. Okey, balikan tuan. Tengok depan. Okey, mula. Okey, nampak ni kami punya lain tau dari awak punya semua. Oh, Tapi kami punya betul. Tak lekat tu. Dia tu. Kita orang tak buat rekam lah. Lepas tu kau nak mencuri yang Cuma mana? tu. Dia belakang. Saya pakai tak hijau dia tu. Jangan persoalkan. Yang bawah. Alah, tak sempurna. Okey, sambung. Tanda kenabian Nabi Muhammad. Tanda kenabian Nabi Muhammad. Kenapa awak semua ikut? Yang pertama. Awal sentiasa menaungi Nabi. Betul tak kawan-kawan? Betul. Yang kedua. Dan dibedah oleh malaikat semasa masih kanak-kanak. Betul tak kawan-kawan? Yang ketiga. Tanda kenabian di belakang tubuh Nabi. Betul tak? Betul. Yang keempat, akhlak Nabi yang sempurna. Betul. Yang ini selesai tu. Yang tu. Kamu nak berani boleh. Okey, yang last. Mujizat Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Betul tak kawan-kawan? Betul. Mereka lakukan kepada kumpulan ada lagi. Betul, betul. Baik. Baik. Yes, dah main apa? Apa? Dia dah terasa sampai. Ingat kreatif ke pasal tu sampai kat bawah? Alah, kan masuk barang Ya, masuk ya, ya, ke bawah. Okey dah, dah boleh mula dah. Tapi dah buat. Okey. Tadi kita dah belajar tanda-tanda kenabian Nabi kan? Ya. Ustazah nak tanya kamu satu soalan. Bagaimana cara kita nak mencontohi akhlak Nabi yang sempurna? Akhlak Nabi. Kita kena dapat. Siapa nak jawab? Okey. Sabar, turun dulu. Ustazah kira kamu. Okey. 1, 2, 3. Okey, nak give up. Bersaing dengan diri sendiri. Salah lagi sekali. Kenapa nak lari sekali? Sebab yang masih kita sempat angkat. Lagi sekali Satu, dua, tiga. Okey, dah lima. Lepas tu pakai hal pula ya. Okey, dah lima. Apa jawapannya? Bagaimana cara kita nak mencontohi akhlak Nabi? Kita kena bercakap jujur. Cakap jujur, betul. Lagi? Kita tak boleh ada hasad dengki. Betul. Kenapa tak boleh ada hasad dengki? Nanti kita tanpa bintang pun orang nak curi. Betul.